Oh bang, RM1 Ada kad. Okey. Berapa Malaysia menang hari ni? Okay, Nai kita menang 3-1 bang. Oh, 3-1 apa kata sekali lagi dia tak masuk. Oh, tak masuk. Okey, one more lah. Okey. Kenapa kad dia merajuk? Alamak, cuba kad lagi. Okey. Tak ada kita cash je. Gagal sekali bukan mana gagal. Okey. Ni. Tengok 3 kali try betul. Alah, 3-1 bang Mantap bang. Prediction bang? Ha? Prediction? Prediction saya 1-0 pun dah cukup lah. 1-0 dah cukup bang Mantap bang. Okay bang. Sama ada Malaysia kena atau Malaysia bubur 1-0? Alamak. Okey. Assalamualaikum. Betul. Dari mana? Dari mana? Dia main butak merah. Mantap. Mantap. Macam mana naik prediction? Match 3-0 Steady Sama ada 4 orang ni, seorang belum pan. Siapa? Okey. Jumpa kat dalam. Okey, steady. Okey, selamat. Assalamualaikum. Prediction hari berapa? 2-1. Siapa skor? Malaysia. Malaysia? Siapa yang golkan? Malaysia? Mantap. Okey steady. Bang, bendera berapa bang? Saiz apa? 6. Boleh? Lama. Tapi kalau duit besar boleh? Ya bang. Ya boleh. Saya memang macam bendera ni bang. Bendera saya tertinggal bang. Okey. Oh, ada QR. Mantap lah bang. Macam ni yang kita nak bang. Senang. RM5 bang Okay bang. Masuk. Terima kasih banyak. Saya terima kasih. Nai saya predict 3-1 bang. 3-1 Malaysia ke apa? Malaysia bang. Saya dah beli bendera Malaysia ni. Bajet banyak tu untuk Malaysia punya pemain tu. Oh, bajet dah besar keluar ni bang. Okay bang, terima kasih banyak. Oh, dia bye-bye. Habis masuk dalam nanti. Malam sikit lah. Okey, mantap. Okey, sama. Assalamualaikum. Dah dapat bendera. Mantap. Alamak jatuh. Oh, referee. Mantap. Okey steady Berapa kosong? 2-0. Steady. Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam channel Rafi Kampung Studio. So sekarang ni kita dah sampai kat Stadium Bukit Jalil untuk perlawanan kelayakan Piala Asia Malaysia menentang Vietnam. So pada aku ini adalah perlawanan wajib menang untuk pasukan Malaysia. Yalah, kita tahu Vietnam ni pasukan yang liat untuk kita nak kalahkan, dan dia adalah pencabar utama kat dalam kumpulan ni sebab juara kumpulan yang layak ke Piala Asia. Bukan mudah tau, tapi tak mustahil. Dengan kehadiran player warisan kita yang baru ni, aku harapkan coach kita Peter Klamowski tu berjaya lah menggunakan sebaiknya dengan taktikal pemain yang ada, dan kita akan yang terbaik untuk pasukan negara kita. So apa lagi guys, jom kita tengok suasana perlawanan lawan Vietnam ni. Let's go guys. Padu bang, prediction padu. Prediction padu tu yang kita nak tu. Baik brother, baik. Siap. Jadi dek. Okay, say hi. Okay, nice. Guys, bersama kita penyokong ekor harimau Malaya daripada Sarawak guys.
Kau percaya tak percaya, daripada Sarawak pun datang tau. Bukan daripada Colombia je, daripada kat Sarawak pun datang. Okey bang. Tak percaya Terima kasih bang. Okey. Mantap bang. Daripada Sarawak bila sampai bang? Pagi tadi. Pagi tadi Pukul 7 mulai kami orang sampai ke KL. Uish. Dengan keadaan cuaca yang tengok. Tak menentu. Cuaca tak. Tapi alhamdulillah kita sampai juga di Bukit Jalil, Okey. menyaksikan perlawanan di antara Malaysia Vietnam dan kita harapkan kita dapat 3 poin dan menang. Tahap 3 poin malam ini penting dan insyaAllah semoga tim Malaysia berjaya. Betul bang. Nak tanya satu lah bang. Tiket pergi balik bang. Berapa Okey. bang costing? Hosting kita nak pergi balik sekarang dalam anggaran untuk tiket belon aja lah, kita tengok belon. Belon Belon awak. bahasa tu. Okey. Tiket kapal terbang kami anggaran dalam 400. Push. Seorang. Satu orang 400, dua orang 800 kan. Belum campur. Belum lagi yang penginapan, makan campur lagi. tiket apa semua orang dalam sini nak makan apa semua bang kan. All to all lah kita Hotel cakap lagi. all to all pun dalam 600 ke 800 lah kita pergi. Demi hari Malaysia bang. Kita doa yang terbaik. So, terima kasih banyak datang bang. Saya doakan abang kedua-duanya abang sihat pergi balik. Alhamdulillah. Doa yang terbaik. Kekalan kita supaya kita jumpa lagi lah bang. Yang ni kali pertama kita datang sini. Oh pertama kali bang. Ya, kita tengok vibe sini memang lain lah. Lain. Kita pun dah lama bang tak vibe sini bang. Saya pun macam kejut juga. Sebab biasa akan jumpa vibe ni bila final. Betul lah. Tapi kali ni untuk perlawanan macam ni dah penuh macam ni, saya memang impressed lah. Terima kasih abang pun, saya pun terima kasih. Sanggup first time datang nampak. Disebabkan informasi bola sepak kita ni first time abang datang. So kita doakan yang terbaik untuk pasukan kita. Dia harap satu lagi dia harap Okey. ada juga player Sarawak yang masuk dengan Harimau Melaya. Harimau Melaya lah. Pasti bang. InsyaAllah. Pasti bang. Kalau dia sampai masa time sampai pasti akan. InsyaAllah. Kita doakan yang Kalau terbaik. tidak hari ini memang besok Yeah. ataupun tahun depan ke. Betul. Okay, all the best. Okey. Channel apa ni bang? Okey, referee kampung bang. Referee Kampung. Referee Kampung Studio. All the best for Referee Kampung. Semoga TikTok sentiasa sukses. Salam. Hey, mantap. Siap. Baik. Alamak. Mantap lah bang. Thank you bang. Okay, thank you. Hei, steady. Orang kuat ni. Daripada mana ni? Ni daripada mana? Woi, dari Penang. Mantap. Setia teman. Ini yang penting ni. Anak hantu punya. Anak-anak hantu. Woi. Siapa nak ni? Bertalim. Berapa bang? Bagi ke jual ni? Tak bagi. Bagi? Saya belum Tadi dia dapat. bagi dah. Saya belum. Nak masuk video ni. Aiman tak ada. Weh, Faisal Halim ni. Ni main game. Weh. Le, don't cool ke? Mantap. Yang cool ke? Abang Brown. Sama je. Prediction malam ni berapa? Apa ni? Abang Brown, prediction. Okey lah. Bagi saya interview sikit Okey, boleh. Hari ni ada perlawanan tingkat bulan F Malaysia Okey. lawan dengan Vietnam. Kalaulah bagi pendapat saya punya ramalan Malaysia lawan Vietnam akan bermain di Stadium Nasional Bukit Jalil. Saya punya ramalan jaringan gol 3-4 gol. 3-4 gol. Tapi Uish. kalau pendapat saya dia tak boleh bangga, Malaysia ni tak boleh bangga 1-0. Aha. Dia kena ambil 3-4 gol. 3-4 gol 3-4 gol. Siapa Tapi- yang skor ni? Mungkin tak tahulah, mungkin pemain import yang terbaru dengan Okey. pemain kita Memang kita Okey, mantap lah Abang Brown. Tapi saya yakinkanlah malam ni nak kena boleh menang 3 mata. Menang 3 mata. Itu yang paling penting lah. Penjaringan dia kena ambil 3-4 gol. 3-4 gol Kalau berpesta, ianya kena ambil 5 gol. Push. Kalau 5 gol malam ni kita party kat depan ni bang. Okey. Okey. Dan kita ada pantun terima Uish. Malaysia Okey. Ya. Asia hebat. Uish. Asia pahlawan. Asia handal. Malaysia boleh. Harimau Melaya. Ui. Skuad taring belian. Ini bukan pantun. Skuad cakap belian. Ni saja bang. Pantang menyerah. Pantang bertemu.
pantang dijual, pantang nak dicabar, kecuali pasukan Harimau Malaya. Pantang nak Jawa. Come on Malaysia, come on Malaysia, come on Malaysia. Boleh Malaysia, boleh. Boleh Malaysia, boleh. Boleh Malaysia, boleh. Boleh Malaysia. I love you, Harimau Malaya. Gila-gila kaki bola Harimau ya. I love you. Okay. Mantap lah Bang Bron. Bang, macam mana bang? Baik bang, sihat bang? Sihat bang. Prediction macam mana bang? Saya 2-0. 2-0, siapa skor bang? 2-0 bang. Siapa skor bang? Alah, mesti kita punya Arif Aiman. Okey. Satu lagi yang import baru. Import, siapa? Alamak bang. Tak kenal. Satu lah, tolonglah, sebutlah. Yang tengah tu siapa dah? Hidalgo apa? Holdago. Holdago bang. Okey, tu striker bang. Okey bang, mantap bang. Steady bang. Steady. Mantap lah dik. Sihat dik Macam mana malam ni? Prediction adik berapa? 1-0. 1-0. Siapa skor adik? Arif Aiman. Arif Aiman. Okey. Okey, hari ni berapa kosong? 6-0. 6-0. Siapa skor? Arif Aiman. Arif Aiman mantap lah adik. Okey dik. Tu sokong Harimau Malaya, okey? Okey, belajar rajin, solat jangan tinggal. Okey. Mantap. Okey bang. Okay, so ini dia geng daripada Dungun Weh, mantap lah geng Dungun. Steady. Okay. Geng Sapawi. Okay bang, nama siapa bang? Nama Hazim. Hazim, okey. Bos Jim. Okey, Bos Jim, macam mana game malam ni? Pendapat dan prediction. Pendapat saya Malaysia memang kena menang. Memang kena menang Sebab juara kumpulan saja yang mampu melayakkan diri ke Piala Asia. Yes, betul. So ni je lah peluang kita. Okay. Sebab Vietnam je yang salah satu kita punya saingan kuat. Yes. Lain tu insya-Allah lah boleh menang. Betul. Betul. Apa pun kita wajib menang malam ni. Yes. Dah Mesti lama wajib kita menang, tak menang lawan Vietnam sebenarnya. Ni pun ramai Dah datang hampir tau 11 ni. tahun. Ramai tau datang. Dah lama tau tak film macam ni kecuali final. Betul. Ya, betul. Hari ni habis full MC. Prediction. Prediction saya 3-1. 3-1 Mantap bang. Siapa skor? Macuca 1. Okey. Imano 1. Head to Heaven 1. Arif Satu Aiman. lagi, Arif Aiman 3. Mantap, prediction yang mantap. Thank you very much kerana datang. So inilah dia ekor Harimau Malaya kita. Okey, minta semangat sikit, satu kata-kata semangat ramai-ramai. Gak. Daripada mana tadi bang? Pulau Pinang bang. Wish, naik apa bang? Rombongan Bila sampai? 5.30 tadi bang. Baru sampai? Sampai ya. Mantap lah bang. Thank you bang. Prediction bang, malam ni? 2-0. 2-0 Kenok guys, daripada Penang guys, abang ni lagi sekali abang. Thank you bang, datang bang. Thank you bang. Mantap. Tak boleh. Boleh. Jom. Boleh. Okey, jom. Yeah. Mantap. Jalan, steady. Berapa prediction bang? Prediction saya. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan gracias. Maksudnya terima kasih. Terima kasih. Saya predik 3-0. Ni. Daripada Penang bang. Ramai daripada Penang hari ni Itu lah support. Kita support orang kita. Berapa pas daripada Penang ni? Tak pasti, rasa macam dalam 10 kak. You Woi, Masanya mantap lah. Memang terbaik penyokong Penang. Ramai tau yang kita jumpa memang daripada Penang. So, thank you very much. Sebabkan datang daripada jauh, kita bagi kad merah untuk dia. Ni kita kat buat lah. Yang mana daripada Kodiang adik? Saya. Wuish. Naik apa? Naik Kodiang ni? Saya naik bas lah. Naik bas Ui, mantap. Kau apa perjalanan? Daripada sana Kampung Kandih. Okey. Gerak kau apa? Gerak sendiri daripada bas K8 sampai K1 pun tu lah. Umur satu tadi Itu stay rumah kawan. Tak habis balik bila? Balik bila? Balik saya stay dengan dia dalam 2 hari. 2 hari lah, jalan-jalan dulu lah. Mantap.
Pak Dahlan, Halompah, Halipah. Oh, ucapan untuk orang kampung ah? Orang kampung, mak saya. Okey. Terima kasih. Okey. Dari mana bang? Dari Manjung. Manjung, woi. Woi, padu ah. Datang naik apa? Naik kereta. Apa basikal? Oi. Ini anak kedekat ni. Ini anak kedekat ni. Dia naik basikal pula, dia buat gurau kat sini kan. Nak gambar. Baru beli eh? Berapa yan ni? 20. Apa 15? Apa 15? Oh, apa diskaun? Penat gaya basikal Tak guys. Ready bang? Ready. Saya 3-1. 3-1. 3-0. 2-0. 3-1 bang. Mantap, kita geng. Galdo. Tak edit kat Maya tadi, pantai balik. Mana tadi bang? Boleh. Daripada Perlis. Pukul berapa perjalanan dik? 8. Pukul 7 tadi. Pagi. Sampai tadi? Pukul 4. Pukul 4. Uish, penat bang eh. Terima kasih abang datang bang. Steady abang. Steady. Habis balik bila bang? Ya, malam ni. Malam ni juga. Aduh mak, ni lah bang yang kita nak bang. Ekor Harimau Malaya. Mantap dik. Teruskan sokong. Apa negatif tentang Harimau Malaya, adik teruskan menyokong, okey? Mantap bang. Terima kasih bang. Terima kasih bang. Baik. Okey. Mantap. Bang, nak tanya bang. Nama siapa bang? Acik. Mai. Daripada mana? Daripada Kuantan. Daripada Kuantan. Uish. Habis bergerak kau bang? Semalam lagi dah. Oh, semalam dah gerak dah. So ambil suasana dulu ni, datang awal kan. Okey, so berdua. Ya, berdua. Mantap. Okey bang. Macam mana pandangan dan prediction untuk game ni? Malam ni bagi 11 tahun hapus. Akan berakhir Akan berakhir Yes. Sama So inilah masanya. Kita harapkan semuanya berjalan lancar, taktikal semua jadi lah. Betul. Sebab ni player baru memang player baru, tapi kalau main tangan susah juga kan. So kita harapkan yang terbaik. So prediction macam mana bang? 2-0. Laju tau dia jawab. Tak ada fikir tau. Okey, siapa sekarang? Head to heaven dengan Colgado kot. Okey. Macam mana bang pula? Mai 2-1 lah. 2-1 So mantap. Ramai saya jumpa ada 5-0, 6-0. Bukan main lah dia orang punya prediction. Vietnam dia orang jangan ambil ingat walaupun player lokal dia orang, tapi lihat. Player dia lihat. Memang jenis berlari tak berhenti. So kita akan yang terbaik malam ni Okey, baik. Jumpa kat dalam. Baik bang. Okey bang. Steady bang. To be honest kan, aku memang impressed lah dengan penyokong-penyokong yang hadir. Daripada segenap Malaysia tau. Johor, Perlis, Penang, Sarawak. Guys, aku dah lama tak dapat buat penyokong Harimau Malaya ramai macam ni tau. Nampak tau semua keyakinan, happy datang. Aku last jumpa masa final Pesta Bola, tapi kali ni memang kau nampak guys, meremang guys bulu aku. So aku memang rasa thank you very much kepada yang datang. Memang aku jumpa siapa-siapa yang datang, aku cakap terima kasih datang. Dah macam rumah aku pula stadium. Terima kasih datang. Memang mantap guys. Thank you. Orang kuat. Ni semua orang kuat ni. Mantap bang. Orang kuat. Steady. Dari pergi kampung kan? Saya. Patut lah. Oh ya, sihat lah. Baik. Steady. Oi, where you from brother? I'm from Syria. Syria? Yeah. Oh, you coming to watch Malaysia match? Actually, I don't have ticket to Allah. Oh, you don't I have don't know Allah. Malaysia today we play. Oh, you just come here and so if you have ticket you want to come? Yeah, of course, bro. Oh, I love yo. football. And first, we love Malaysia. I don't know where to get the ticket now because online everybody sold out. Yeah. 85,000, bro. Oh, yeah, really, bro. It's crazy. Yeah, because I don't know why. Because even though this is not final, but this is a match where Malaysia like reborn again. Too many new player coming, so this is a good sign for us lah. And it haven't win to with Vietnam for a long time, 11 years. 11 years. This is important. Yeah, this is a very, very important. So we must win to qualify for Asian Cup. Okay, I will doa for Malaysia, Okay. bro. Thank you, Syirah, my friend. What's your name? Salman. How about you? Usam. Yes. Muhannan. Nasib. Yeah, my grandfather from Yemen. Yeah. So, but I born here. But From Yemen. oh yeah, really? Oh, nice to meet you. Okay, wait, I got call here. Okay, thank you very much. Thank you bro. Thank you so much. Okay. Cik, mana tu? 1, 2, 3. One more. Semangat sikit. Nanti bagi kad lagi. Oh, go.
sekalian. Okay guys, so kita dah settle makan semua. Sekarang kita nak pergi perjalanan. Kita punya gate A. Orang ramai memang ramai. Aku cakap kau dah macam pesta tau kat sini. Masih ramai tengah makan-makan. Sekarang pukul 8.23. Ramai-ramai lah. Memang tengah makan. Suasana dia memang meriah lah. Thank you lah rakyat Malaysia. Korang memang power lah. Oh, ni lah suasana dia. Memang best lah. Macam pesta makanan pun ada. Macam food fest. Best lah, best. So next time kalau ada game Malaysia, korang boleh datang Ada feel suasana ni. Lepas tu pergi tengok bola. Memang best lah. Hello guys, nice. Where you guys from? Okay guys, kita dah masuk ke stadium. Let's go Harimau Malaya. Let's go. Mantap. Boleh lepas Brother ni cakap tunjuk kad je dah settle. Tak payah tunjuk tiket. Keluar sama tuan. Nak lepas. Kad ada kad je settle. Bang, cakap bang. Terima kasih bang. Bang. Ya. Orang kuat, orang kuat. Selamat datang ke Stadium Nasional Bukit Jalil. Ia bukan sekadar stadium, ia menyatukan jiwa. Di mana mungkin ada pertelingkahan maupun ada salah faham di antara kita, namun tidak untuk malam ini. Kerana kita kembali dengan malam yang menyatukan jiwa. Jiwa yang cintakan bola sepak negara tanpa mengira bangsa, umur, warna kulit maupun agama. Malaysia dan Vietnam untuk perlawanan kedua kelangkan Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Aksi kumpulan F. Guys, aku cakap kau, dia punya semangat untuk match hari ni lain macam tau. Aku dah excited gila tau. So aku memang dah tak sabar ni. Memang player kita line up pun memang aku rasa memang boleh makan Vietnam ni. Semoga semuanya lancar. Mantap lah. Sama Malaysia.
Boyan dan Jom yang masukkan bola. Happy tak tengok. Guys, sekarang tengah half time 1-0. Aku cakap kau, game ni memang penguasaan untuk pasukan Malaysia lah. Tetapi agak lihat lah untuk kita nak masuk, nak pergi score gol tau. Vietnam punya defend, Vietnam punya pasukan memang pasukan yang satu pasukan berdisiplin, pasukan yang sangat lihat tau. Dia ada menggunakan dirty kotor lah, yang mana dia menghalang pemain kita daripada gerak ke depan. So itu satu challenge untuk pasukan kita. Tapi ada juga beberapa percubaan yang berbahaya daripada pasukan negara kita yang sayang betul aku cakap ada tanduk tak masuk. Tapi aku yakin Malaysia akan berjaya juga untuk mencari gol dan kita akan menang perlawanan ni. Sama guys, terus percaya guys, terus. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Substitution for Vietnam, player number 3.
cakap kau Malaysia sekarang tengah leading 1-0. Aku tak tahu nak cakap suara aku dah tak boleh tau. Memang game tengah gila sekarang ni. Mungkin akan ada penambahan gol guys. Mungkin akan ada penambahan gol. Ale ale Malaysiaku, oh ale ale, ale ale Malaysiaku. Guys, dropping on gol ketiga 3-0 guys Malaysia.
take shot. Corner take shot. Maju Cahaya. Maju Cahaya coming inside. There's my... Yes, defend. Thank you kepada dua-dua defend kita, memang solid habis lah. Memang aku rasa Shihan hari ni perlu dia 2 titik situ. Alhamdulillah guys, kemenangan milik kita 4-0. Satu keputusan di luar jangkaan. Terima kasih pasukan Malaysia. Wih, satu lawanan yang cukup wow. Impresif. Wih, semua pemain yang cukup baik lah kalau tanya aku. Semua buat kerja dengan baik. Dengan clean sheet, 4 gol. Hidalgo, Figueroa. Patut okay, mantap. Patut kita dapat gol daripada siapa yang skor tadi? Diongkus. Dan lagi satu siapa skor? Hidalgo 1, Figueroa 1, Diongkus. Gobi Ong. Thank you kepada Gobi Ong. So dia 4-0 mencerahkan peluang kita untuk lari ke Piala Asia. Let's go guys. So guys, itu sahaja vlog kita untuk kali ini. Satu perlawanan cukup bermakna. What a match, what a game. Tahniah untuk pasukan Malaysia. So jangan mana jangan tengok, jangan lupa like, komen dan share. Game apa seterusnya yang patut kalian pergi, tolong komen kat bawah. See you di video yang seterusnya. Mantap guys. Jangan lupa subscribe. Thank you.